Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma wa razaqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan rezekikanlah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali terima kasih kepada Ain yang menganjurkan dan menguruskan pertemuan kita pada hari ini. Tengah nak masak ke Ain tu? Okey, Masya Allah. Okey, siapa tu? Adik Rabiatul. Masya Allah. Okey, baik. Jadi, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan, yang mendorong hati kita. Sebelum ni kita belajar Al-Fatihah, betul tak? Bila maksud hidayah tu, dia bukan sekadar knowledge ataupun bukan sekadar ilmu yang dekat kepala. Orang tahu, ramai orang tahu manfaat menuntut ilmu sebagai pemudah cara ke syurga. Ramai orang tahu tapi tak ramai yang digerakkan hatinya. Jadi itu namanya apa? Hidayah tu taufik, hidayah taufik. Okay, jadi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita hidayah, uh, bukan sekadar ilmu tentang pentingnya ilmu tetapi juga adalah apa? Menggerakkan, lagi mendorong hati kita sehingga kita boleh berjumpa pada hari ini untuk sama-sama belajar. Jadi ketahuilah siapa yang Allah gerakkan hati dia untuk belajar, untuk lebih faham pada agama, sebenarnya Allah mahukan kebaikan baginya. Okay? Baik. Jadi pada hari ini kita nak tadabbur satu ayat yang dia bukan surah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan saya yakinlah semua dah hafal, semua pun sentiasa mengamalkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan saya untuk cerita tentang ayat ni sebab ayat teragung yang kita pula insan yang lemah ni, jadi kita nak cakap tentang ayat tu bukan sesuatu yang mudah, okay? Jadi insya-Allah kita kongsikan setakat yang sempat belajar dan juga apa yang saya pernah belajar daripada guru saya dahulu, okey. Baik, jadi so saya kreditkanlah, okey, apa yang saya pecahkan pada hari ini kepada guru yang telah pun meninggal dunia, namanya almarhum Syekh Saleh Al-Khalidi rahimahullah, seorang ulama tafsir Jordan daripada Palestin, yang pada akhir sehingga ke akhir hayat dia, akhir detik terakhir dia meninggal dunia pada bulan Ramadan tu, dia dalam keadaan menulis tentang orang Yahudi. Okey, dia tentang apa? Topik yang terbaru dia nak tulis adalah tentang apa? Pendedahan-pendedahan Al-Quran tentang keyahudian, okay? Tentang Yahudi. Sebab dia seorang pejuang pena. Okay? Daripada dia punya penulisan ni lah, okay, orang Jordan yang ramai terinspirasi untuk berjuang. Okay? Baik. Jadi itulah kematian yang sangat mulia, kematian sebagai seorang mujahid, pejuang pena, okay? Tetap memperjuangkan Palestin. Jadi dia dihalau daripada Palestin. Baik. Jadi saya buka dahulu tentang Ayatul Kursi. Baik, sebelum saya nak sekejap, sebelum nak start macam biasa, saya menggalakkan semua untuk respon, untuk kalau boleh buka video ataupun buka suara semasa ada persoalan ke, okay, boleh. Okay, boleh kongsikan. Okay, itu sangat-sangat baguslah, okay, dalam kita menuntut ilmu. Kalau kita dengar video daripada jauh, tak apa. Kita tak buka apa-apa, kita duduk diam macam tu. Kalau dengan YouTube ke apa. Tapi bila kita secara live, kita ada yang duduk depan, ada ni. So maksudnya apa? Yang terbaik adalah kita menampakkan kita sedang belajar. Okay? Mana yang available untuk buka video. Mana yang boleh respon dengan suara. Mana yang rasa susah nak respon suara. Ada anak bising ke apa. Nak type dekat chat, boleh type dekat chat dan sebagainya. Okay? Jadi mudah-mudahan Allah beri barakah kebaikan pada ini. Baik. Sikit tentang latar belakang Ayatul Kursi. Kita nak bawa hadis ni sebenarnya. Okay? Nine. Okay. So ini adalah ayat yang ke-255 dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah ni dia sendiri pun ada fadilat khas. Kita ada berapa total ayat, berapa total surah di dalam Al-Quran? Siapa tahu? Total surah ada berapa dalam Al-Quran? Kalau juzuk 30 juzuk, kalau ayat 6,236 ayat, surah ada berapa? Siapa boleh komen? Iaitu 114 surah. Okay, 114 surah.
Dalam 114 surah, tak semua surah yang ada disebutkan hadis ataupun fadilat. Tak semualah kita kata. Okay? Tetapi antara yang ada adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah-surah lain yang kecil-kecil. Belakang tu antara yang ada lah, ada fadilat. Apa fadilat surah Al-Baqarah? Okay? Bila dibaca, maka antaralah. Okay? Kalau dekat akhirat nanti dia akan membentuk dia menjadi apa? Seperti Al-Ghamam. Okay? Ghamamatan ni dalam hadis sebut. Okay? Menjadi seperti awan-awan ataupun something yang menutup pembacanya ataupun sahib yang menjadi teman dia, iaitu siapa yang sentiasa mengamalkan suratul Baqarah, baca dan amalkan, maka Al-Baqarah tersebut sendiri akan menjadi, kita kata apa, macam atap untuk meneduhkan temannya tersebut. Okay. Suratul Baqarah juga banyaklah kelebihan-kelebihan dia, seperti apa, syaitan akan lari pada satu rumah yang di mana dibacakan suratul Baqarah. Okay. Apa lagi? Penyihir tak boleh nak mengalahkan suratul Baqarah. Okay. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain-lain lagi. Dan ayatul kursi yang kita nak bicarakan pada hari ini ada dalam suratul Baqarah. Dia menambahkan kita kata apa, kekuatan ataupun powerful suratul Baqarah. Ini semua adalah ayat-ayat Allah, semua adalah kalam Allah. Dan setiap satu tu ada kelebihan yang tersendiri. Baik, kemudian dia dinamakan sebagai a'zamu ayah, iaitu ayat teragung di dalam Al-Quran. Ini bukan kita boleh fikir sendiri. Kita nak fikir nak mana yang nak pilih ayat yang teragung, tak. Ni kena hadis Nabi SAW. Ni Nabi sendiri yang beritahu daripada siapa? Ubay bin Ka'ab. Nabi pernah test Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat yang sangat mahir dengan Al-Quran. Ini salah seorang qurra yang hebat dengan Al-Quran. Jadi Nabi tanya kepada dia, okay, pada pandangan kamu, okay, di manakah, yang mana satukah ayat di dalam Al-Quran yang teragung? Nabi nak soal sebab dia hafal banyak kan. Jadi Nabi nak test. Jadi sebagai merendah diri, Ubay jawab apa? Wallahu ta'ala alam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi Nabi repeat lagi soalan tersebut sampaikan 3 kali. Okay, sebab Nabi tak nak jawapan klise tu. Okay, jadi Nabi nak jawapan yang betul. Jadi Ubay pun sedar bahawa Nabi memang betul-betul nak uji. Maka dia pun jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi tepuk dada dia. Lagi Nabi kata, liyah nikal ilmi Abul Munzir. Ini gelaran dia Abul Munzir. Uh, Seolah nak kata apa? Tahniah. Okay? Nabi approve jawapan tersebut. Okay? Beruntunglah ilmu yang ada pada dia. Ini ilmu yang betul. Baik, apa lagi kelebihan ayatul kursi sebagai ayat pelindung? Okay, baik, ini daripada mana ni? Okay, saya bawakan satu hadis. Sebab hadis tu panjang sangat, jadi saya tak nak letak dalam slide ni. Ini cuma saya bawakan daripada Durar As-Sunnah ni. Okay? Zaman sekarang ni, uh, saya takut ada orang nak masuk tapi tak dapat masuk. Ain tolong cek kalau ada orang nak tu, Ain tolong approvekan ni. Baik. Zaman sekarang ni zaman yang nak cari hadis punya status sangat mudah. Kalau siapa ada chat GPT ke, dia nak type contoh nak tahu hadis-hadis yang sahih tentang ayatul kursi. Okay, dia akan jumpa. Mana-mana guru yang contoh dia rushing tak sempat nak cari, nak buat research sendiri, dia boleh tanya chat GPT. Hadis ni sahih ke palsu ke sebagainya. Okay. So dia tak ada lagi alasan. Kalau zaman dulu dia boleh bagi alasan, dia tak tahu. Zaman sekarang ni tak ada alasan lagi. Kalau siapa yang duk sebarkan hadis palsu ke, hadis yang tak betul ke, maka dia kena bersedia dia untuk jawab, untuk berhujah untuk diri dia ke akhirat nanti. Okay. Sebab apa? Sebab Allah mempermudahkan zaman sekarang punya menuntut ilmu ni. Okay. Baik. Salah satu hadis yang sahih tentang kelebihan ayatul kursi iaitu diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Okey. Jadi Nabi mewakilkan beliau, okey, wakalani Rasulullah bihifzi zakati Ramadan, untuk jaga barang-barang zakat Ramadan. Okey, zaman dulu dia bukan ada bank. Jadi dia ada gedung, okey, untuk jaga. Lalu datanglah seseorang, yang mana dia mari curi-curi makanan. Okey, maka dia pun, Abu Hurairah pun tangkap dia. Dan Abu Hurairah kata apa? Wallahi la arfa'annaka ila Rasulullah. Aku akan angkat kamu ke Rasulullah. Jadi dia pun merayu.
si dia tersebut. Si dia tu siapa? Abu Hurairah tak sebut. Cuma dia seolah-olah seorang lelaki yang datang. Okay, dia kata apa? Ini muhtaj, saya sangat-sangat memerlukan. Wa alayya iyal, saya ada keluarga. Saya memang sangat-sangat memerlukan. Jadi Abu Hurairah salah seorang ahli suffah, orang yang kata apa? Yang miskin jugalah. Jadi dia faham. Jadi dia pun lepaskan. Okay? Baik. Keesokannya, bila dia tersempat Rasulullah tanya kepadanya, Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah? Apa yang kamu punya tawanan semalam buat? Ni, so Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu ni? Ni, so sebahagian perkara ghaib Allah khabarkan kepada Rasulullah. Ni. Baik, jadi Abu Hurairah kata apa? Orang tersebut dia mengadu, dia susah, dia ada keluarga, maka saya kesian kat dia, jadi saya lepaskan dia. Jadi Nabi kata apa? Amma innahu qad kadzabaka. Sesungguhnya dia telah menipu kamu dan dia akan patah balik malam ni. Dia akan datang lagi sekali. Okay? So memang betul dia datang lagi sekali dan Abu Hurairah tangkap lagi sekali dia nak bawa kepada Rasulullah dan dia merayu lagi sekali. Merayu sungguh-sungguh. Dia tolonglah lepaskan dia. Lagi. Baik. Lalu sama juga esoknya terserempak Rasulullah. Rasulullah tanya lagi sekali tentang orang semalam tu. Lagi sekali Nabi kata dia akan datang lagi sekali malam ni. Dan memang betul malam tu lagi sekali datang. Dah kali ketiga Abu Hurairah kata memang aku tak akan lepas dah kali ni. Okay, aku tak akan lepaskan kali ni. Memang aku okay, akan bawa kamu ke Rasulullah. Ini akhir salah marah. Ini dah kali ketiga dah. Yang terakhir kamu duk mendakwa kamu takkan datang semula. Tapi kamu datang semula. Jadi kata orang tersebut, Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Tolong sekejap. Lepaskan saya nak ajar kamu sesuatu kalimah yang mana Allah akan memberi kamu manfaat dengan kalimah tersebut. Abu Hurairah tadi kita tahu dia seolah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pasal apa? Dia punya kecintaan kepada ilmu tu sangat tinggi. Jadi bila dia dengar je orang ni nak ajar something pada dia yang Allah akan beri manfaat pada dia, dia pun okeylah kalau macam tu dia nak dengar dulu. Okay? Baik. So Abu Hurairah pun kata, "Mahwa apa tu?" Baik, kata orang tersebut, Ida awaita ila firashika. Okay, bila kamu mahu menuju ataupun mahu nak tidur dah. Dah nak baring dah. Faqra ayatul kursi. Maka bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tak habiskan. Dia kata hatta takhtimal ayah. Sampai kamu habiskan ayat tersebut. Kan orang ni tak nak baca panjang. Dia baca depan tu je. Hatta takhtimal ayah. Sampai kamu habiskan ayat tersebut. Fa innaka lan yazala alaika minallahi hafiz. Sesungguhnya, okay, sentiasa Allah menjaga kamu. Ini disebabkan ayat tadi. Wala yaqrabannaka syaitanu hatta tusbih. Dan syaitan, mana-mana syaitan pun pasti tidak akan mendekati kamu sampailah kamu bangun pagi esoknya. Oh, Abu Hurairah pun macam teruja. Okay, macam teruja. Jadi dia pun fakhallaitu sabilah. Lalu saya pun lepaskan dia lagi sekali. Jumpa lagi Nabi pada pagi esok. Nabi tanya lagi sekali. Okay. Kau buat apa semalam kan? Jadi dia kata dia terpaksa lepaskan sebab apa? Sebab si dia tersebut dah telah mengajarkan something. Dia sebut macam ni. So Abu Hurairah sebut balik kepada Nabi apa yang disebutkan oleh si dia tadi. Okay, tentang ayatul kursi tadi. Jadi apa Nabi sebut? Amma innahu qad sadaqaka. Okey, kali ni dia betul. Okey, si dia tersebut bercakap benda yang betul. Maksudnya apa Nabi approve? Nabi approve bahawa memang betul ayatul kursi tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan wakilkan malaikat menjaga kita. Allah sendiri menjaga kita sampailah kita bangun pagi esoknya. Baca dengan betul lah, janganlah baca dengan tak betul lagi. Wahwa kadhub, tetapi si dia tu sendiri adalah seorang pendusta besar. Dia tadi dia cakap benda betul, cuma memang dia adalah pendusta besar. Maksudnya dalam hal-hal lain dia pendusta, tapi dia yang tadi tentang ayat kursi dia betul. Lagi. Baik. Nabi tanya, Ta'lam man tukhatib? Kamu tahu tak siapa yang kamu duk cakap sejak 3 malam tersebut? Dia kata tak. Nabi kata, Dzaka syaitan. Itu syaitan sebenarnya. Kan? Jin yang menjelma manusia. Jin yang menjelma jadi manusia. Jin ni ada banyak jenis. Okay? So kita tak nak cakap tentang jin lagi. Baik, cuma sebahagian sahabat Allah bagi dia pertemuan dengan makhluk tersebut yang menjelma. Okay? Sebahagian jin boleh menjelma. Okay? Jadi adalah hikmah di sebaliknya. Okay? Ini salah satu iaitu Abu Hurairah sendiri tersempat. Seorang lagi yang tersempat adalah
Ubay bin Ka'ab. Ni Ubay bin Ka'ab ni pula melibatkan ladang dia. Nah, ni ya, ni. Boleh nampak tak hadis ni? Okay. Daripada saya letak website ni lagi sebab saya tak nak packkan saya punya apa slide dengan ni sebab dia penuh ni saya tak sempat nak terjemahkan lagi. Baik, jadi saya share dulu ni nanti kalau sempat saya letakkan dalam slide. Baik, Ubay bin Ka'ab. Lagi sekali Ubay bin Ka'ab. Lagi. Dia kata dia ada timbunan-timbunan tamar lagi daripada ladang dia. Jadi dia jagalah. Lagi. Tapi dia kata apa saja jadi macam yang kus nampak makin berkurangan. Lalu dia pun jaga betul-betul satu malam tersebut. Lalu dia pun tersempat apa? Fa'idha huwa bimith. Okay. Al-Ghulam Al-Muhtalim. Dia tersempat dengan seorang macam seorang budak. Okay. Usia remaja macam tu. Fasallama alaihi. Lalu Ubay bin Ka'ab bagi salam ke orang tersebut. Oh, nak curi buah tamar dia kan. Faradda alaihi salam. Lalu budak tersebut reply. Balaslah salam tersebut. Ubay tengok muka macam pelik je. Dia pun tanya. Ajinni am insi? Engkau ni jin ke manusia? Kita tak ada wani dah. Kita nampak pelik lagi tu. Sebenarnya tak? Lalu dia kata pebal jinni. Dia kata. Okay. Jin. Orang tu reply. Sebab Ubay tanya. Jin ke manusia ni? Sebab muka pelik kan? Dia pun dengan tegasnya jawab, jin ni. Dia kata dia jin. Kalau kita lagi dah tu pengsan kat situ terus. Ni sahabat Nabi ni, ya Allah. Orang terpilih. Dia tak macam tu, tak macam kita lah penakut ni. Okay? Dengar suara pun dah lari, apa tak lagi nak sempat depan mata pun dah tak. Baik. Lalu, kata Ubay, Ubay tak lari. Ubay kata, Arini yadaka fa'arah. Tunjukkan tanganku, tunjukkan tangan kamu, aku nak tengok. Tunjuk tangan. Okay? Berani Ubay perintah kat dia tu. Lalu bila dia tengok Yadu Kalbin. Oi, peliknya kan tangan dia. Tangan macam anjing. Okay. Wa sya'ru kalbin. Ada bulu-bulu macam anjing juga. Dia kata muka pelik ni. Dia kata apa? Hakadha khulqul jin. Dia tahu. Betul lah ni dia kata. Macam ni lah jin. Pelik-pelik macam ni. Okay. Lalu jin tersebut cakap apa? Laqad alimatil jinnu annahu laysa fihim rajulun ashad min. Dia kata apa? Dia cuba nak menakutkan Ubay. Walaupun dia tahu Ubay ni pemberani tau. Dia kata apa? Jin-jin dah tahu dah bahawa tidak ada jin jantan yang lagi hebat daripada dia, dia kata. Dia paling hebat sekali. Dalam kalangan jin-jin jantan, dia paling hebat sekali, dia kata. Ubay tak kisah. Muka Ubay lari pengsan kat situ tak? Dia kata apa? Maja Adika. Apa benda yang menyebabkan kamu datang kat tempat aku ni? Ni. So kalau takut ni, dia makin besar lah. Tapi bila kita berani, maka dia jadi makin kecil. Jadi dia tahu Ubay tak takut. Lalu dia pun cubalah kita kata apa nak nada ubah sikit. Okey. Amba'ana seseorang telah ceritakan bahawa annaka tuhibbus sadaqah bahawa engkau ni ya Ubay kamu ni suka bersedekah. Lalu kami pun datanglah ambil sikit daripada makanan kamu. Konon-konon kan dia nak konon-konon nak macam apa kita kata? Apa istilahnya? Bodek lah. Ni bodek, bodek, bodek Ubay. Kamu suka sedekah kan? Jadi kami datanglah nak ambil sikit tapi tak minta izin. Baik. Ubay kata, tak apalah, tak kisahlah. Jadi Ubay kata, ma yujiruna minkum, apa yang boleh menghalang kami daripada kamu semua. Lalu jin tersebut, yang dah takut dah sebenarnya. Dia kata apa? Taqra ayatul kursi min suratul Baqarah. Kamu baca ayat kursi daripada suratul Baqarah. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Dia tak baca habis kan? Dia tak habiskan. Dia cuma sebut saja itu. Baik. Oh, okey. Jadi Ubay pun mengamalkan. Dan sampai situ dia tak jumpa lagi jin tersebut datang. Okay. Jadi bila jumpa pada Nabi SAW mengkhabarkan tentang kisah pertemuan dia dengan jin tersebut. Lalu Nabi sebut apa? Sadaqal khabith. Okay. Uh, Jin yang keji tadi betul. Okay. Dia buat perbuatan yang tak baik. Okay. Tapi dia bercakap benda yang betul. Okay. Baik itu antara sebahagian daripada hadis-hadis yang sahih yang ada martabat yang okey. Okay. Dari sudut apa? Tentang kelebihan ayatul kursi. Baik, patah balik pada slide kita tadi. So, ayat pelindung. Ayat pelindung. Okay, so, ayat pelindung yang melindungi kita adalah Allah Azza wa Jalla. Okay, disebabkan apa ayat tersebut?
Baik, kemudian saya tulis kat sini disunahkan untuk dibaca 8 kali sehari. Bila 8 kali sehari? Itu pada pagi, pada petang. Ni memang ada hadis. Okay. Kemudian bila lagi sebelum tidur tadi yang macam Abu Hurairah ceritakan tadi. Dan setiap kali selepas solat fardu. Okay. Setiap kali selepas solat fardu. Ini daripada hadis Nabi yang Nabi ceritakan, Nabi sebutkan iaitu siapa yang membaca ayat Al-Kursi dubura kulli solat pada setiap penghujung solat. Bila dia dah settle solat, dia baca ayat Al-Kursi, lam yamna'ahu min dukhulil jannah ilal maut. Tak ada benda yang boleh menghalang dia daripada masuk ke syurga melainkan kematian. Maksud apa? Dia kena melalui kematian dahulu. Bila mati dah settle, maka makin dekatlah dia dengan syurga. Jadi dia amalkan ayat Al-Kursi setiap kali lepas solat. Sebelum tidur, setiap kali lepas solat tu 5 kali lah maksudnya. Okay, so 5 dah. Sebelum tidur, 6. Pagi, 7. Petang. Petang ni bila? Iaitu selepas asar sebaik-baiknya. Sebelum tiba waktu maghrib. Okay, kata apa? Ataupun baru-baru masuk maghrib. Okay. Sudah 8. Okay, so 8 kali kita disunahkan untuk membaca ayatul kursi. Asingkan. Okay. Jangan buat yang lepas solat tu lah. Kita buat jadikan sekali dengan pagi. Tak, buat asing-asingkan. Okay. Baik. Itu dari sudut background. Okay, baik. So sekarang ini, okay, saya bahagikan ayatul kursi kepada 10 bahagian. Ke semua ayat, okay, ke semua 5 baris dalam Al-Quran, kita akan nampak lebih kurang 5 line ayatul kursi ni. Kesemuanya adalah tentang Allah Azza wa Jalla. Sebab tu ayat ni menggegarkan syaitan-syaitan, okay, menakutkan. Baik. So pertama sekali kita start ayat sendiri dengan Allahu. Ni depan sekali. Kalau siapa belajar bahasa Arab, dia tahu ni adalah kita sebut sebagai mubtada ataupun subjek. Okay. Topik utama. Tentang siapa nak bercakap ni? Tentang Allah. Habis je Allah, semua lepas tu la ilaha illa sampai ke wahwal aliyul azim. Semua tentang Allah Azza wa Jalla. Semua tentang Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu pun tentang makhluk. Okay? Baik. So kita tengok setiap potong dia sebut dan last kali barulah kita buat kesimpulan di hari nanti. Okay, InsyaAllah. Baik. So bahagian pertama yang nombor 1. Iaitu apa? Tadi kita kata tentang Allah. Tentang Allah. Okay? Allahu. Baik, bahagian pertama iaitu la ilaha illahu. Ni penafian, betul tak? La maksudnya menafikan. Ilaha adanya Tuhan yang layak disembah. Melainkan siapa? Dia. Maksud apa? Tuhan yang layak disembah. Bila fikir tentang Tuhan yang layak disembah, hanya dia saja. Siapa? Allah tadi. Okay? Di dunia ini sahaja Tuhan yang klaim dia adalah Tuhan untuk disembah. Yang layak lah kita kata. Ada tak yang klaim lagi selain pada Allah? Fir'aun contohnya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak jumpa lagi wahai rakyat Mesir Tuhan yang boleh disembah melainkan aku, dia kata. Lagi. So itu salah satu yang klaim dia Tuhan. Tetapi dia ada kelayakan, tidak ada kelayakan. Sebab Sebab dia sendiri sesama, dia sendiri batuk, dia sendiri bersin, dia sendiri tidur malam hari. Macam ni dia nak jaga? Dia pun tertidur. Masa dia tidur tu apa yang berlaku, dia pun tak tahu. So dia tidak ada kelayakan. Baik, yang lain contohnya, ada tak yang lebih layak contohnya? Okey, mungkinlah kita tengok, oh, Asyams, matahari. Matahari macam powerful je dia. Tapi matahari tak pernah sekali pun claim bahawa dia adalah Tuhan. Matahari lebih layak daripada Firaun. Sebab matahari 24 jam tak ada berhenti daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. 4.6 bilion matahari bekerja tak berhenti. Lagi layak daripada Firaun. Tetapi matahari tak ada statement dia claim dia adalah Tuhan. Tapi kenapa sebahagian Majus mengambil dia sebagai Tuhan? Nanti dia akan berlepas diri. Dia akan berlepas diri. Okay? Berhala ataupun apa sahaja, okay, yang disembah oleh manusia, semua tak ada pun yang claim bahawa dia adalah Tuhan. Dan kalau ada yang claim, dia sendiri tidak layak sebenarnya. Jadi bila ingat Tuhan yang layak disembah, maka ingat dia saja, iaitu Huwa. Dia saja, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dia yang claim dia adalah Tuhan dan dia juga mempunyai kelayakan. Okay? Dunia tak boleh nak tengok sebab apa? Sebab dunia terlalu kecil. Okay? Bumi ini terlalu kecil. Mata kita sentiasa sangat-sangat terhad. Nabi Musa pernah minta untuk melihat Tuhan. Bukan kerana nak rebel ke nak apa tak, tapi kerana rindukan Allah Azza wa Jalla. Tetapi bukit tak mampu nak menanggung ataupun tak mampu. Kita nak tengok matahari dengan mata kita pun kita tak mampu, betul tak?
Cuba pandang je matahari tengah bersinar kuat tu. Kita pun kelip-kelip mata ni. Tak mampu nak tengok. Tapi kalau nak jumpa Allah Azza wa Jalla, ingat ila rabbiha nadhirah. Bila ni? Ni bila kita masuk ke syurga nanti. Pada saat tersebut, semua benda pun dah jadi infinity. Maksud apa? Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada sebarang. Maksud apa? Mata tak ada lagi mata yang rabun. Semua kekurangan tidak ada lagi. Yang ada adalah kesempurnaan. Maka ketika itulah ila rabbiha nadhirah. Kita boleh melihat Allah Azza wa Jalla. Jangan nak minta dekat dunia. Dekat dunia kita boleh rasa kewujudan Allah. Kita tak boleh melihat dia. Tapi di akhirat nanti itulah hadiah yang terindah. Sebab tu kita kena berjuang di dunia ini. Sebab apa? Sebab kita nak melihat Tuhan yang kita sentiasa sembah di dunia ini. Kita nak tengok pada siapakah. Nak tengok Allah yang kita duk minta-minta setiap hari ni. Yang kita berdoa, kita menangis, cerita pada dia, kita rindukan dia. Nak tengok pada dia. Jadi berjuanglah untuk dunia ini. Okay? Berjuanglah untuk akhirat nanti. Baik, itu yang nombor satu. Baik, dia masuk pada nombor dua. Lagi ni potongan yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Jadi, kalau siapa yang buat nota tulis tu, tulis tiap potong tu. Okay. Baik, Al-Hayyul Qayyum potongan yang kedua. Yang berarti apa? Al-Hayyu Maha Hidup, Al-Qayyum Maha Berdiri sendiri. Baik, pertama sekali, Allah hidup, Maha Hidup. Kita pun hidup juga. Betul tak? Kita digelar Al-Hayyu ke tidak? Siapa tahu? Kita digelar tak Al-Hayyu? Ha? Kita boleh digelarkan Al-Hayyu tak kita? Dia baru nampak cik ni. Tidak. Kita Al-Hayyu. Kan? Itu kita Al-Mayyit. Itu kita mayat. Kita bukan Al-Mayyit. Tak, kita Al-Hayyu. Dalam Quran Allah sebut yukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan kita ni yang hidup ni daripada mati tadi, jadi mayat tadi. Masa kita tak hidup lagi tu, kita adalah mayyit. Lalu Allah pun hayyikan kita. Masa apa Allah keluarkan kita? Jadi hidup. So kita juga dapat title Al-Hayy. Allah juga Al-Hayy. Hidup dan hidup. Betul tak? Apa bezanya? Banyak perbezaan. Tak terkatalah. Kita hidup kita bermula. Maksudnya apa? Kita ada permulaan. Kita ada detik kita check in dunia ini. Betul tak? Keluar daripada perut mak. Dapatlah title. Diazankan. Lalu bila kita ada check in, mesti akan ada check out dia. Bila kita ada MFG, kan tarikh kita dibuat. Ataupun tarikh kita mula pascat sebagai manusia. Kita akan ada tarikh kita keluar nanti. Expired date kita nanti akan ada. So Allah tidak macam tu. Allah maha hidup yang tidak ada permulaan. Okay? Azali. Kalau kita tadi hidup dan ada pengakhiran, maka Allah abadi. Maksudnya apa? Tidak ada pengakhiran. Itu Tuhan. Dan bila kita hidup, once keluarnya daripada perut mak, apa yang kita nak? Apa biasa baby-baby buat? Keluar jadi perut ibu dia, dia nak apa? Siapa tahu? Siapa pernah keluar? Ingat lagi tak? Dia nak susu, betul tak? Ingat lagi tak momen kita keluar daripada perut mak dulu? Kan kita nangis nak minat susu. Okay? Yes, betul. Itu menandakan kita tidak koyum. Maksud apa? Qayyum ni dia dia dan dia tak perlukan anything. Dia tak perlukan apa-apa pun. Kita once kita hidup je, start permulaan keluar je perut terus nak minta susu. Maksud apa? Kita sangat-sangat tidak qayyum. Kita memerlukan. Apa lagi kita perlukan masa tu? Perlukan pelukan. Perlu dibantu untuk keluarkan hingu-hingu yang lekat-lekat dalam. Kalau tak boleh nak bernafas. Perlu. Semua benda kita perlu. Dah besar nanti tiba-tiba jadi, oh aku, I don't need anything. I'm okay with myself. Agama tak perlu. Okay? Saya punya kerja dah ada, anak keluarga dah ada. Saya tak perlukan agama untuk pembimbing saya. Saya tak perlukan apa-apa. Kehidupan saya okey saja. Tiba-tiba bercakap macam tu. Sedangkan sepanjang kehidupan dia tu tak pernah sedetik pun dia tak memerlukan. Okay? Dia perlu makan, dia perlukan Allah supply oksigen pada dia, dia perlukan Allah untuk sentiasa jadikan mata dia hidup dan sebagainya. Okay? Jadi jangan sombong. Kita hidup dan kita tidak qayyum. Allah hidup dan Allah Al-Qayyum. Allah tak perlukan apa pun. Tapi ada orang tanya, Ustazah kalau macam tu kenapa Allah buat malaikat ya? Kenapa ada malaikat yang turunkan hujan, malaikat yang cabut nyawa? Kenapa Allah tak perlukan apa-apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab ni kita bagi duit raya. RM5. Okay. Siapa boleh jawab? Apa kita nak jawab kalau orang tanya? Tadi saya kata Allah Qayyum.
Dia hidup dan dia tidak memerlukan apa pun. Sebabnya semua makhluk perlukan dia. Okay? Tapi kenapa Allah ciptakan malaikat? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi alasan? Analoginya, okay, analogi. Ini saya tutup sekejap ni sebab saya nak cerita ni tentang tu ni. Baik. Kalau ada dua orang yang hebat lah kita kata sebagai pembantu, Allah tak perlu dibantu ke tak? Ha. So kalau kita jawab sebagai pembantu jadi macam Allah kena bantu ke? Macam tu. Nak jawab? Ain nak jawab ke nak buka video? Nak buka video. Kejap, kejap. Ha. Ah, hmm. Ha. Nak cuba bagi jawapan? Sila. Boleh. Ha. Kenapa Allah cipta malaikat? Kenapa nak kena ada malaikat yang cabut kenyang? Kenapa nak kena ada malaikat yang tu? Sebab apa Ain? Tanda Tanda kebesaran. kebesaran Allah, macam keagungan Allah macam tu lah. Macam mana Betul kita ke? jawab tu? Macam mana keagungan Allah tu? Bukan ke kalau Allah semua sekaligus pada Allah tu lebih hebat? Macam mana? Bukankah tu lagi hebat? Okey, yang lain sila. Cuba. Baik. Kan kita nak kita saya jawab okay? Baik. Nak tunjuk yang dia berkuasa, masyita, Masya Allah. Itu betul. Semua betul tu. Tanda kebesaran Allah betul. Tunjukkan dia berkuasa betul. Dia boleh cipta apa saja yang betul. Masya Allah. Okay? Saya bagi contoh. Okay? Ada seorang ni yang semua benda dia buat. Okay? Semua benda dia buat. Dialah bosnya. Okay? Dialah yang akan tuliskan gaji. Dialah yang pantau staf dia. Mana yang buat problem. Dialah yang akan hantar anak dia ke tempat ke sekolah. Dialah yang akan masak untuk isteri dia. Dialah yang apa. Dialah yang akan guidekan syarikat dia. Dia akan duduk jaga kat depan tu. Semua benda dia buat. Orang kata, oh hebat lah dia multitask. Macam tu. Tapi ada satu lagi bos juga. Tapi bos ni goyang kaki je. Hanya bagi arahan saja. Kau uruskan gaji, engkau tolong pantau ni. Mana yang staff aku yang buat problem, engkau tolong hantar anak aku. Engkau guard. Kau jadi guard, jaga ni. Engkau ni, engkau macam ni. So, mana lagi nampak lebih hebat sebenarnya? Yang nombor satu ke? Yang semua benda dia buat, dia lah yang guardnya, dia lah yang tolong masaknya, dia lah yang uruskan gaji staff dia, dia lah yang ni. Dengan satu lagi yang hanya goyang kaki dan bagi arahan. Uh, yang mana lagi nampak powerful? Cuba komen. Mana satu lagi hebat? Yang goyang kaki. Okay, betul tak? Yes. Sebab apa? Sebab di situlah nampaknya ada yang diperintah tu taat kepadanya. So, tu lagi hebat. Kalau kita manusia tak macam tu. Betul tak? Kita ada staff, tapi staff kita asyik buat muka je bila kita arahkan. Bila kita cakap something, dia pun dah mula. Dia lemah lah. Dia macam penat. Tapi Allah, okay, dia punya staff malaikat tersebut cakap saja apa, 100% ikut tanpa sedikit pun membangkang. Okay? Tak ada langsung yang bangkang. Dan semua bumi, langit, semua tunduk pada Allah. Allah suruh bumi jadi baik, dia baik saja hidup kita. Dalulan, okay? Allah suruh bumi, okay? Hempapkan, okay? Gegarkan, dia buat. 100%. So Allah kuasa memerintahkan. Dan Allah ada hamba-hamba yang sentiasa patuh dan mendengar. Manusia saja yang dia rasa dia hebat sangat sampai dia rasa dia boleh lawan Tuhan. Kan? Sebab kita tak perasan. Kita rasa kita ni free, bebas. Kan? Tapi makhluk lain yang kenal Tuhan, semua patuh, 100%. Sedikit pun tidak ada membangkang. Okay? So itulah kita kata apa? Allah Al-Qayyum. Dia tak perlukan, cuma adanya malaikat nak menunjukkan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Tuhan yang dipatuhi, yang sentiasa boleh memerintahkan dan yang diperintah 100% tak bangkang. Al-Qayyum. Lagi? Baik, itu potongan yang kedua. Tengok potongan yang ketiga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey? Dia tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ta'khudhuhu ni maksud apa? Mempengaruhi. Okey? Mengantuk tak mempengaruhinya, tidur pun tidak mempengaruhinya. So dia sebut apa? Boleh saja dia nak sebut tidak tidur. Dia sebab contoh kita kata hebatlah orang ni kan dia tak tidur langsung. Tapi dia confirm dia akan ngantuk juga.
Dia akan rasa penat, dia akan rasa semua tu. Itu adalah ada pada manusia. Dia manusia kalaupun tak tidur tapi tetap dia akan rasa letih, dia akan rasa mengantuk. Okay? Tapi kenapa tak tidur-tidur? Tak tahulah kenapa. Tak boleh nak pejam mata kan. Penat ke? Penat. Mata dah merah dah ni. Tapi kenapa tak tidur? Tak tahu. Okay? So manusia ada selemah-lemahnya sinah. Okay? Itu tanda kelelahan. Okay? Ada tanda keletihan, kelelahan. Sebab tu Allah jadikan apa? Waja'alna al-laila waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu sebagai kerehatan. Itu sebab apa? Sebab manusia ni makhluk yang lemah. Bukan manusia saja, semua makhluk pun ada waktu yang dia kena stop bekerja. Dia kena duduk sekejap, senyap. Ya, sebab apa? Sebab dia adalah makhluk. Dia senang memerlukan kerehatan. So Allah tidak perlukan sekecil-kecilnya mengantuk, apatah lagi sebesar-besarnya iaitu tidur terus. Tak. Kita kalau kita tidur dah tak perasan dah apa yang berlaku. Gempa bumi baru kita perasan kan. Orang duk ketuk ni. Pasal apa kita terlalu letih lah tu. Okay, sebab itu kita tak boleh nak jaga bumi ni. Sebab apa? Sebab kita ada dua ni. Tetapi Allah tidak ada kedua-duanya sekali. Okay. Sebab itulah dia menjaga kesemuanya. Cakrawala ni semua di bawah kuasanya. Dijaganya. Okay. So inilah menunjukkan apa? Penjagaan Allah Azza wa Jalla. 100%. Satu lagi kita boleh dapat daripada sini adalah apa? Iaitu apa? Kita nak seeking Allah. Di mana-mana waktu pun boleh. Waktu yang kita rasa kalau kita call polis, okay, polis mungkin tak angkat. Polis pun tengah tertidur mungkin. Kita call bomba, lambat bomba angkat. Sebab apa? Sebab dia ngantuk macam tu. Tak perasan. Okay. Tetapi seeking for Allah, okay, calling for Allah 24 jam tanpa ada detik saat pun yang Allah tidak akan tak mendengar. Okay, so dia sentiasa 24 jam sentiasa ready pada kita. Okay, so di sini menunjukkan apa? Allah punya penjagaan, pengawasan terhadap makhluknya 24 jam. Dia tidak mengantuk, tidak tidur. Kalau dengan mengantuk tidur, maka terlepas pandang sesuatu. Ini, baik ini nombor berapa tadi? Nombor tiga. Nombor satu, la ilaha illahu. Nombor dua, al-hayyul qayyum. Tadi, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Okey, baik. Sekarang nombor empat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. So maksud kat sini nak kata apa? Pemilikan Allah Azza wa Jalla. Ini pemilikan Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di langit milik Allah Azza wa Jalla dan semua yang ada di bumi milik Allah Azza wa Jalla. Okay, apa yang kita miliki sebenarnya kita sedang melakukan pemilikan kedua tu. Kita sedang memiliki apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita punya pemilikan ni tak 100% kita kata. Walaupun orang tu kata, ya saya memiliki awak, saya uh, bayar mahal dan saya memiliki awak. Tapi apa tanda bahawa dia bukan pemilik 100%? Cuba suami cakap pada isteri, saya nak awak ni sentiasa sihat walafiat. Boleh tak isteri nak buat macam tu? Tak. Tiba-tiba dia semua sakit kepala apa semua. Okay. Dia miliki rumah. Okay. Dia memiliki rumah ni. Dia bayar cash lagi. 350,000 contohnya. Okay. Time dia nak renovate, dia tetap nak kena minta izin majlis perbandaran. Kan? Dia cakap pada rumah dia, jangan rosak. Okay. Sentiasalah cantik macam ni. Rumah tak boleh nak dengar. Rumah tu tetap akan roboh juga. Cat tu tetap akan tanggal juga. Itu tandanya apa? Kita bukan pemilik sebenar ataupun bukan pemilik 100%. Tetapi Allah adalah pemilik yang sebenar. Dia cakap apa kepada kita akan berlaku. Dia nak kita sihat selalu, kita akan sihat selalu. Dia nak kita sakit, kita sakit. Okay, dia nak satu tempat tersebut aman damai, damailah dia. Tapi kalau dia nak puak-puanda lah dia. So segala di langit dan segala di bumi milik Allah Azza wa Jalla. 100%. Okay, baik itu nombor 4. Nombor 5. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ni man kat sini sebenarnya soalan, betul tak? Siapakah dia kata? Dha yang ni alladzi yang boleh yashfa'u memberi syafaat indahu di sisi Allah, di keberadaan Allah, illa bi'idnih melainkan dengan izin Allah. Maksud apa kat sini kata apa? Siapakah yang berani berdiri? Angin duduk berdiri, Allah ada kat situ, Allah tengah nak hukum orang ni. Dia pun berdiri, dia pun sekat. Dia pun kata apa? Allah ni adalah ayah saya. Contohnya. Ni isteri saya ni. Saya tak guru, ni isteri saya kan. Kenapa buat macam ni? Tak ada, tak ada. Seorang pun takkan bangkit. Seorang takkan mungkin mampu nak berdiri di depan Allah. Okay, nak tiba-tiba nak syafaatkan seseorang. Melainkan Allah izinkan.
Okay. Yashfa' ni lebih mudah kita sebut dengan perkataan apa? Kabel lah kita kata. Okay. Jadi kabel. Okay. Kadang-kadang orang ni dia masuk ke satu tempat kerja, dia tak ada kelayakan sangat pun. Okay. Tetapi disebabkan ada pak saudara dia, CEO kat situ, dia masuk. Okay. So, pak saudara tadi, kalau dekat dunia tak apa. Tapi dekat akhirat, tak boleh nak buat apa-apa. Ayah kita terguru ke, ayah kita apa saja, ulama mana pun, okay, hebat macam mana pun, tak boleh nak berdiri di depan Allah, nak syafaatkan, melainkan dengan izin Allah. Sebab tu kita kena kaji. Macam mana kita, apa benda yang boleh memberi syafaat kepada kita? Apa dalam hadis Nabi yang disebut, boleh memberi syafaat, ya Allah izinkan beri syafaat. Confirm Nabi Muhammad SAW. Banyakkan mengamalkan sunnah. Banyakkan kita kata apa, berselawat pada Nabi. Tak ada baginda kenal kita. Al-Quran sebagai syafaat. Dan banyak lagi amal soleh, teman yang baik, dan sebagainya. Okay? Syuhada, contohnya. Okay? So kat sini dia kata apa? Nak syafaat, izin Allah dahulu. Nak syafaat, kena dapatkan izin Allah Azza wa Jalla. Itu yang kelima. Baik, keenam. Potongan yang keenam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ni dalam bentuk fi'il mudhari' kita kata. Iaitu dia sentiasa mengetahui. Tak ada satu detik waktu pun yang dia tidak mengetahui. Ya, sebaliknya kita tidak. Kita sentiasa terbatas. Mata kita pun terbatas. Nak tengok benda belakang dinding pun tak boleh nampak. Ya, apatah lagi ilmu kita. Benda yang baru berlaku semalam pun kadang-kadang kita dah terlupa. Apa ya? Lupa. Ni. Tapi Allah Maha mengetahui, sentiasa mengetahui. Ma baina aidihim. Baik, kalau terjemah literalnya, ma apa baina di antara aidihim, tangan-tangan mereka. So, maksudnya apa? Bila kita depakan tangan, ni adalah benda yang Allah sentiasa mengetahui. Apa kat depan kita tu. Wa ma khalfahu, apa yang di belakang mereka. Baik, so kat sini saya tuliskan beberapa poin nak menunjukkan apa? Ada perbezaan pandangan ulama tafsir tentang apa yang dimaksudkan baina aidihim dan khalfahum ni. Saya tuliskan semua sekali. Baik. Dia iaitu Allah sentiasa mengetahui antara makna baina aidihim adalah sesuatu yang sedang mereka hadap di dunia ini. Mungkin kadang-kadang doktor pun tak tahu. Perawat tu pun tak tahu apa masalah dia sebenarnya. Tetapi Allah mengetahui. Daripada awal. Daripada dalam sekali. Yang paling dalam sekali. Yang sedang mereka hadap di dunia ini. Yang sekarang ini. Itu maksud baina aidihim. Khalfahum pula lawan kepada yang tadi. Ini di dunia. Baik. Dan sesuatu yang bakal mereka hadap di akhirat. Itu antaranya. Di dunia dan di akhirat. Apa lagi makna baina aidihim? Iaitu kebaikan. Sebab apa? Sebab biasa kebaikan kita bangga nak tunjukkan. So, dia seolah-olah kita depakan tangan. Itu baina aidihim. Kebaikan. Wa ma khalfahum adalah apa yang ditinggalkan kat belakang. Iaitu keburukan. Itu antara makna lain. Ni, orang nampak yang depan saja. Tapi orang tak nampak yang belakang tu. Betul tak? Orang tak nampak keburukan. Sebab apa? Sebab kita selalu sorokkan. Tetapi kita ingat Allah nampak. Allah sentiasa mengetahui. Tak ada something pun yang kita boleh rahsiakan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa lagi makna baina aidihim, iaitu masa depan, ataupun masa kini. Wa ma khalfahum, masa lampau. Kita dulu macam mana, dan kita sekarang macam mana, kita akan datang macam mana. Allah tidak terbatas dengan zaman. Tidak terbatas dengan jarak, tidak ada batasan zaman. Dekat kita sentiasa terbatas. Ilmu kita sentiasa dibatasi zaman. Okay? So Allah tidak. Allah tahu masa lampau kita sampaikan apa yang melibatkan kita masuk ke situ, Allah tahu. Okay? Allah tahu masa depan kita, kita akan masuk mana nanti Allah tahu. Apa yang kita akan buat Allah tahu. So ni adalah kita kata apa? Kehebatan ilmu Allah yang tidak dibatasi waktu, zaman dan sebagainya. Baik, nombor 6. Apa tu ke nombor 6 ni? La ilaha illahu, nombor 1. Al-Hayyul Qayyum, nombor 2. La ta'khudhuhu sinatun, nombor 3. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi, nombor 5. So betul tadi nombor 6. Ya'lamu ma baina aydihim, bagi nombor 6. Baik, sekarang nombor 7. Dah dekat penghujung. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apa makna dia? Iaitu dan mereka tidak boleh yuhituna, tidak boleh meliputi ataupun mengelilingi. Jadi bi syai'in, sedikit pun, min ilmihi, daripada ilmu Allah. Illa, melainkan bima syaa, dengan apa yang Allah SWT mahu. Siapa bila melainkan sekadar apa yang Allah mahu pada kita. Iaitu
kita ni tak boleh nak mendekati sedikit pun daripada ilmu Allah. Sebab ilmu Allah, dia punya maklumat terlalu luas. Ni, kita tahu sikit, kita rasa dah hebat dah. Tahulah tentang apa, mikro ni, organism, apa semua kita tahu. Ni, kuman-kuman sekecil ni kita tahu. Tapi itu sedikit pun tidak mendekati ilmu Allah yang terlalu luas. Okay? Melainkan apa? Masyiatullah. Maksudnya ada kehendak Allah Azza wa Jalla. So kat sini nak bagi tahu apa? Bila ingat ilmu saja kena ingat masyiatullah. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Jangan minta dengan tok guru. Okay? Jangan minta dengan tok guru. Tok guru tak ada kemampuan, okay, untuk nak supply ilmu kepada kita. Tapi minta dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bila orang mengajar kat depan, contoh saya mengajar sekarang ni, okay, sekejap lagi yang keluar nanti masing-masing berbeza-beza capatan atau dapatan tersebut. Dapat ilmu dari mana? Dapat tadabbur sejauh mana? Itu bukan daripada saya. Saya hanya supply saja, wasilah saja. Okay, tetapi masing-masing bawa setakat mana yang Allah mahu dia tahu. Mungkin ini dapat yang ni, ini dapat yang ni, ini dapat yang ni. Okay, berbeza-beza. Jadi mintalah dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setiap pagi selepas subuh, sunnah Nabi SAW, Nabi sentiasa baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang berkah ataupun baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal-amalan yang boleh diterima, yang mutaqabbala. Jadi, ilmu dan rezeki, dan lalu amal. Okay? So mintalah ilmu dengan pemilik ilmu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita sebut la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Dan kalau seseorang itu rasa dia berilmu banyak pun, kena sentiasa sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli rabbi. Sebab apa? Sebab itulah pemilik dia. Kita bukan, kita hanya dapat cebisan dia saja. Okay? So ilmu masyiatullah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik. Seterusnya nombor 8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wasi'ah ni memuatkan ataupun luas, seluas. Ni kursiyyuhu ni satu kalimah yang saya tak boleh terjemahkan lagi. Kursiyyuhu. Dalam terjemahan mungkin dia akan letak kekuasaan Allah, dia akan letak kerajaan Allah, dia akan letak apa lagi? Ilmu Allah, kudrat Allah dan sebagainya. Ni as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Antara makna lain adalah Allah punya kuasa ni boleh memuatkan, ataupun Allah punya, tak tahu nak cakap perkataan kursi ni. Saya nak sebut Allah pilih perkataan kursi yuhu. Tadi antara yang ulama sebut adalah makna kerajaan Allah. Baik, apa makna kerajaan dalam bahasa Arab? Apa istilah kerajaan dalam bahasa Arab? Surah apa? Surah yang kita selalu baca tu. Siapa tahu makna perkataan dalam bahasa Arab yang memberi makna kerajaan? Ha, siapa tahu apa kerajaan dalam bahasa Arab? Yang selalu duk baca malam-malam tu. Alamak. Tabarokal, yes, mulk. Mulk tu maksud apa? Kerajaan. Okay, so Allah guna tak? Wasi'a mulkuhu. Allah tak guna mulk kat situ. Okay, baik. Apa kekuasaan ataupun kekuasaan Allah dalam bahasa Arab? Siapa tahu makna kuasa? Allah Maha berkuasa, Qadir. Tapi kalau kuasa Allah, Qudrah. Okay, Qudratullah. Allah tak guna wasi'at Qudratullah. Tak. Apa makna ilmu dalam bahasa Arab? Apa perkataan ilmu dalam bahasa Arab? Ilmu lah. Kan ilmu juga. Ilmu dalam bahasa Arab, ilmu. Dengan ain sikit. Bahasa Melayu, ilmu. Bahasa Arab, ilmu. Okay? Allah tak guna wasi'a ilmuhu as-samawati wal ard. Arash. Ada perkataan dia, arushuhu. Allah tak guna wasi'a arushuhu as-samawati wal ard. Tak. Allah guna satu perkataan, kursiyuhu. Macam mana nak terjemahkan? Ni susah. Sebab tu saya tulis apa? Kursinya seluas langit-langit dan memuatkan langit-langit. Dan memuatkan bumi, seluas bumi. So, combine ke semua sekali. Kalau kita di dunia ini,
Analoginya kalau siapa yang ada kerusi, maksudnya apa? Menang kerusi parlimen, menang kerusi DUN contohnya. Maksudnya apa? Dia dah dapat salah satu maksudnya apa? Dapat kunci untuk mentadbir ataupun menguruskan. Menguruskan tempat tersebut. So, seolah-olah apa kita kata apa? Ni macam seolah-olah idarah ataupun tempat pentadbiran. Tapi Allah tidak bertempat. So, kita tak boleh nak terjemahkan suka hati saja. So, sebab itu saya kekalkan terjemahan tersebut. Kerusinya, seluas langit-langit dan memuatkan bumi sekali. Terlalu luas. Yang kita nampak ni, kita dah rasa luas dah. Bila kita tengok padang besar, tengok Masjidil Haram, Masya Allah besarnya. Tapi kita tak tengok keseluruhannya sekali. Terlalu luas. Tak masuk lagi black hole apa semua-semua tu. Okay? Baik. Kemudian, wala ya'uduhu hifdhuhuma yang nombor 9. Dan dia tidak terbeban hifdhuhuma menjaga kedua-duanya sekali. Tidak, dia tidak lelah menjaga seisi langit-langit dan dia tidak lelah menjaga seisi bumi. Kita ni jaga tiga orang anak pun kita dah lelah. Betul tak? Asyik burn out je. Asyik habis minyak je. Asyik letih je. Betul tak? Ha. Macam mana kita nak jaga? Okay? Satu satu kerajaan, satu negara pun Allah tak terkawal. Tak mampu nak kawal. Tapi Allah menjaga kesemuanya sekali daripada makhluk yang daripada alam ghaib, daripada tamadun zaman dulu, tamadun zaman sekarang, yang di planet mana tak tahulah, dan di sini, yang di alam barzakh, yang di alam dunia, yang di langit, yang di bumi, semua Allah tidak terbeban menjaganya. Okay? Dan last sekali, wahuwal aliyyul azim. Dan dialah al-ali, maha tinggi, al-azim, maha besar keagungannya. Baik, bila kita sebut al-ali, pasal apa kita bayangkan something yang tegak, betul tak? Bila kita sebut al-azim, kita bayangkan sesuatu yang mendatar, besar. Okay? So nak kata apa? Kita berada di mana puncak pun daripada ketinggian tersebut, kita masih berada dalam pemeliharaan Allah. Kita duduk langit yang keempat contohnya, kan? Kita punya kapal terbang ni kali ni masuk tinggi sangat pula contoh. Tak boleh sebenarnya kan, dia duduk langit tu je. Kita tetap di dalam kerajaan Allah. Kita tetap berada di dalam daerah penjagaan Allah Azza wa Jalla. Al-Azim ni seolah-olah horizontal, lagi hidup macam ni. Tu vertikal Lagi iaitu mendata ni, besar. Kita duduk di benua mana pun, kita duduk di barat, di timur ataupun di utara, di selatan, duduk mana kutub pun, kita masih lagi di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Tak ada satu sudut pun di bumi ini, atas ke bawah ke tepi ke belakang ke semua, yang mana Allah tak jaga. Semua Allah jaga. Allah tahu semua benda. Jadi kenapa kita nak rasa bimbang? Duduk menyelam kat bawah contohnya kan. Allah masih jaga kita. Duduk kat atas flight. Kita dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla. Okay? So tu Allah menutup ayatul kursi dengan satu benda yang kita kata pemban keseluruhannya sekali. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar dan semua itu berada dalam pemeliharaan Allah. Penjagaan Allah Azza wa Jalla. Baik. So, kita patah balik tadi kepada pembahagian kita tadi. Itu adalah pada kita kata apa makna bagi setiap potongan tadi. Baik, cuba tengok balik dekat sini. Ya, saya besarkan. Okay, so yang ni kita nak masing-masing respon sikit. Okay, kata guru saya Syekh Rahim Salah Al-Khalidi rahimahullah. Okay, baik. Cuba tengok dekat sini. Okay. Dekat sini adanya ayat-ayat penafian dan adanya ayat-ayat kenyataan. Penafian dan kenyataan. Okay. Baik, semua tentang Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat pertama, potongan pertama, La ilaha illahu ni menafikan ke menyatakan ni? Cuba bagi tahu. Allah menafikan ke Allah menyatakan? Boleh faham apa maksud penafian? Penafian contoh kita kata tidak, tidak, tidak. Bukan, bukan, bukan. Itu menafikan lah tu. Kalau menyatakan statement, ini, ya. Macam mana nak buat tulisan kecil sikit ni? Okay, cepat. Ayat nombor satu ni. Nombor satu ni penafian ke penyataan? Hmm.
menyatakan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Tu menyatakan ke menafikan? Ni Allah menafikan. Apa yang Allah nafikan kat sini? Itu tak ada. Jangan, takkan jumpa. Ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah saja. Okay, so kat sini ayat nafi. Ini Allah menafikan. Baik, nombor dua. Al-Hayyul Qayyum. Ada sebarang penafian tak kat sini? Ke statement? Nombor dua. Nombor dua ni adalah menyatakan. Okay, statement. Ya Allah menyatakan. Ayat yang berbentuk kenyataan. Apa kenyataannya? Iaitu Allah itu maha hidup dan kehidupannya sendiri. Okay, dia tidak memerlukan. Sebaliknya yang lain memerlukannya. Baik, nombor tiga. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nafi ke nyata? Nak asyik nak kena buka dekat chat je. Cuba buka audio sikit. Penat nak buka kat chat ni. Penafian, betul. Okey. Penafian. Nafi. Apa yang Allah nafi kat sini? Allah tidak. Okey. Tidak ngantuk. Apa tu lagi tidur? Ngantuk pun tak. Okey. Kita ni ngantuk. Lagi-lagi lah tidur kan. Sebab itu lagi best lagi. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya atau pemiliknya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Ini kenyataan ke penafian? Hmm. Ini statement, okay? Kenyataan. Iaitu apa? Allah menyatakan bahawa dia adalah pemilik semua di langit dan di bumi. Ini kenyataan. Jangan nak bangkang. Sebab Allah nyatakan dia. Okay? Baik. Nombor lima. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithniha. Ini susah sikit. Sebab apa? Sebab dia buat soalan ni tak ada perkataan la pun kat depan. Tapi ayat dia macam ni. Siapakah yang boleh bagi syafaat? Okay? Melainkan dengan izin Allah. Siapa? Siapa? Okay? So kat sini Allah nak nafi ke nak nyata? Dia seolah-olah ada anak kita merajuk contohnya. Dia pun okay, konon-kononlah dia nak keluar rumah kan. Dia bawa beg satu, bawa baju. Pun tak ada duit pun tak ada. Tengah-tengah malam mengajuk pula. So kita kata dia, kalau kau keluar ni nanti, siapa nak tolong kau? Siapa nak tolong? Tengah-tengah malam, dengan sunyi sepi, tak ada duit, tak ada phone. Kalau kau keluar, siapa nak tolong kau nanti? Apa maksud kita tu? Bila kita tanya siapa boleh tolong kamu nanti? Apa maksudnya? Iaitu kita nak menafikan ada yang boleh tolong. So ayat kat sini adalah sebenarnya adalah nafi. Okay, ayat menafikan. Allah menafikan ada yang boleh, yang berani-berani nak bagi syafaat. Bila Allah ada, Allah nak hukum something, melainkan Allah izinkan dia. So takkan ada yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini ayat nafi. Baik, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini kenyataan ke penafian. Dia sentiasa mengetahui, okay, depan, belakang, ghaib, tak ghaib, masa lampau, masa depan. Ini ayat kenyataan. Betul tak? Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tak ada something pun yang boleh nak cedok ilmu daripada Allah melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ni menafikan ke menyatakan ni? Yes, ni adalah menafikan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Terlalu luaslah kerusinya, meluas meliputi langit-langit dan bumi. Ni nafikan kenyataan. Yes, ini adalah kenyataan. Allah menyatakan, jangan duk bangkang lagi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tak, dia tidak terbeban sedikit pun menjaga kedua-duanya. Ini adalah menafikan. Allah menafikan dia terbeban. Jangan duk cakap Allah terbeban sebab Allah menafikan kan. Wahwal ani jangan. Wala ya'uduhu tadi saya sebut. Lagi ni sama macam apa? Yahudi. Dia Allah rehat pada hari Sabtu. Subhanallah. Itu kata-kata yang tak baik. Tak selayak pada Allah. Sebab tu Allah bagi kita beribadah pada sebab Allah nak rehat. Okay? Allah berehat pada hari Ahad. Lu jadikan hari Ahad sebagai waktu untuk beribadah Nasrani ini. So, kita tidak macam tu. Allah sendiri sebut la ya'udun. Allah tak terbeban sedikit pun menjaga. Tak perlukan waktu rehat. Kita yang perlukan rehat. Okay? Wahwal aliyyul azim. Ni ayat akhir sekali. Dan dia maha tinggi lagi maha besar keagungannya. Ini nafi ke kenyata? Ini yang terakhir adalah menyatakan. Ini statement.
kenyataan. So nampak tak kat sini? Iaitu ayat kita ni, potongan-potongan ini diselang-selikan. Di antara Allah menafikan sesuatu dan Allah menyatakan sesuatu. Dan setiap yang Allah nafikan itu adalah okay, ada pada kita sebenarnya. Bila Allah nafikan tak ada yang layak jadi Tuhan. Maksud apa? Memang kita tak layak. Okay? Mana-mana makhluk pun tidak ada kelayakan. Allah menafikan dia mengantuk, dia tidur. Maksud apa? Itu ada pada kita. Kita yang ngantuk, kita tidur. Okay? Dan semua yang dinafikan adalah ada pada kita makhluk ini. Yang lemah. Okay? Dan semua yang dinyatakan itu adalah pada Tuhan Azza wa Jalla. So itu yang kita kena akui, yang dinafikan kita kena menafikan pada Allah Azza wa Jalla, kita kena bebaskan Allah daripada semua perkara tersebut. Dan yang dinyatakan itu kita kena akui dan kita kena iktiraf. So inilah kehebatan ayatul kursi. Dia sentiasa kita kata menyelang-nyelikan statement tentang Allah dan penafian something tentang Allah Azza wa Jalla. So itulah hebatnya ayatul kursi. Dia punya ayat itu semua tentang Allah Azza wa Jalla, semua tentang penjagaan Allah Azza wa Jalla, tentang kehebatan syumulnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tak ada batasan waktu, tak ada batasan zaman, jarak dan sebagainya. So kalau siapa faham betul-betul ayat ini, dia akan merasa betapa selamatnya dia dengan ayat ini. Betapa selamatnya dia dalam daerah penjagaan Allah. Tetapi bacalah dengan faham, bacalah dengan penghayatan. Bukan main baca ikut mulut. Sebab apa? Sebab dah biasa, dah hafal sekian lama saja. Tetapi bacalah dengan faham. Agar apa? Agar ia betul-betul menjadi kita punya pendinding dengan faham. So itulah serba sedikit daripada tadabbur kita pada ini. Tadabbur tentang apa? Tentang ayatul kursi. Okay? Baik, ada apa-apa soalan atau apa-apa tambahan nak di uh, utarakan? Ada ya? Ya. Baik, ada sesiapa nak bagi kulasah ataupun penutup? Silakan. Ataupun Ain ke, silakan. Sebelum kita bersurai. Oh, yang ada emergency. Ya, Bel. baik. Baik. Ya, baik. Jadi sampai sini dulu insya-Allah. Okay, jadi mudah-mudahan semua boleh amalkan ayatul kursi dan fahamkan semua makna ayat kursi tersebut. Okay, dan rasalah kekuatan kita dengan ayat-ayat Allah tersebut. Dengan kalam Allah itu, dia menguatkan diri kita sebenarnya. Jangan kita rasa lemah, kita adalah makhluk yang powerful. Powerful kita bukan disebabkan diri kita, tapi disebabkan ayat-ayat Allah. Okay. Baik, jadi sampai sini dahulu kita punya pertemuan pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Barakallahu fikum. Yang baik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kurang itu daripada saya sendiri. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Sama.